Tengah buat apa tu? Oh, kebetulan Azin memang tengah cari Alia sekarang ni sebab Azin nak review adalah kerusi terbaru daripada Hutan Ki. Kerusi apa tu? Yang ni adalah kerusi kermit terbaru, tapi yang ni design yang kita buat adalah adjustable. Oh, Alia nak tengok boleh? Boleh, korang tengok video ni sampai habis. Kerusi ni korang akan dapat sekali dengan bantal. Dan kalau korang beli, korang akan dapat 4 cover stand untuk bahagian tapak bawah kaki kerusi. Korang akan dapat 2 pilihan warna, so korang boleh pilih sama ada nak warna hitam ataupun warna kakis. Untuk desain kerusi kita ada logo Hutan Ki di bahagian depan. Untuk material yang kita gunakan adalah kita menggunakan material Oxford Fabric Carbon Steel Aluminium Frame. Korang, untuk kursi kita ni berat dia 3.6 kg, tetapi kursi kita boleh menampung berat sehingga 120 kg. Kursi adjustable kermit ni korang boleh adjust dekat bahagian armrest untuk korang laraskan untuk jadi mode baring. Dan kalau korang nak buat mode duduk, korang just angkat bahagian backrest ke depan semula. So, kalau korang berminat, korang boleh dapatkan dekat Beg Kuning sekarang. Dan jangan lupa tekan button follow, like and share supaya korang boleh tengok video yang lebih menarik. Kita jumpa di next video. Bye-bye.